filem Jurassic Park 1,5 bilion mata wang dolar Amerika. Filem E.T. 793 juta mata wang dolar. Wow! Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Zahra Sofia binti Hairul Nizam. Saya belajar di tahun 4 Aziz di Sekolah Kebangsaan Gebah. Kod sekolah saya ialah YBE 8107. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang penuh inspirasi dan sangat menarik untuk dibaca, iaitu komik biografi Who, Steven Spielberg. Buku ini asalnya diterbitkan di Korea oleh Dasan Book Company dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh penerbitan Pelangi. Anda boleh mendapatkan buku ini di kedai-kedai buku dengan harga RM14.90 untuk Semenanjung Malaysia dan RM15.90 untuk Sabah dan Sarawak. Ia mengisahkan perjalanan hidup seorang pengarah filem tersohor dunia, Steven Spielberg, seorang pengarah jenius di sebalik filem-filem blockbuster seperti Jurassic Park, E.T., Indiana Jones dan banyak lagi. Apa yang membuatkan buku ini istimewa? Ia bukan sekadar kisah kejayaan, tetapi juga mendedahkan kunci kejayaan Spielberg yang boleh dijadikan panduan kepada kita semua. Sejak kecil, Spielberg menunjukkan imajinasi yang luar biasa dan perasaan ingin tahu yang tinggi. Semuanya bermula apabila ayahnya menghadiahkan sebuah kamera kepadanya. Dengan kamera itu, dia mula merakam filem-filem pendek. Malah, berjaya mengajak musuhnya sendiri untuk berlakon dalam filemnya. Keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru menjadikan Spielberg seorang yang berani mengambil risiko. Selepas kejayaan filem pertamanya, dia mahu menghasilkan filem bertemakan angkasa lepas, tetapi memerlukan modal yang besar. Pada ketika itu, ibunya tampil membantu dan memberikannya dana untuk merealisasikan impiannya. Hasilnya, filem pertama yang bertajuk Firelight berjaya mengutip 500 mata wang Amerika jualan tiket. Walaupun jumlahnya kecil berbanding filem Hollywood hari ini, kejayaan ini menjadi batu loncatan kepada kariernya sebagai pengarah filem terhebat dunia. Terdapat beberapa keistimewaan yang menjadikan buku ini wajib dimiliki dan dibaca. Antaranya penyampaian dalam bentuk komik. Jika dibandingkan dengan buku biografi yang penuh dengan teks, buku ini menggunakan visual warna-warni dan dialog ringkas yang menjadikan buku ini mudah difahami dan lebih menyeronokkan. Namun, ada kelemahan dalam format ini. Disebabkan ruangan yang terhad dalam panel komik, beberapa maklumat mungkin tidak diceritakan secara mendalam. Pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Spielberg mungkin perlu mencari bahan tambahan seperti buku biografi penuh atau dokumentari. Secara keseluruhannya, buku komik biografi Who, Steven Spielberg adalah sebuah buku yang sangat berharga. Ia bukan sekadar kisah kejayaan, tetapi juga satu buku motivasi yang mengajar kita tentang imajinasi, keberanian mengambil risiko dan keinginan untuk belajar. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk memiliki buku ini. Bacalah, hayatilah dan jadikan kisah Spielberg sebagai inspirasi untuk mencapai kejayaan dalam hidup anda. Itu saja dari saya. Terima kasih.